Hey guys, welcome back to my channel. So di video kali ni, jom kita unboxing Beyblade BX36 Random Booster Select. Hahaha. Dia bukan random booster pun, dia memang dah bagi tahu dah Takara-Tomy tu buat macam ni. Tak adalah budak-budak buka kotak. So kat sini kita ada tape. Mana tak? Okey. Sero tape biasa je. So di bahagian belakang dia beritahu kita dapat Everlade, kita dapat Ratchet 5 80 something like that. Betul kita ada wheel wave. Harga sama je, ya. Dia beritahu berkenaan tu. So inilah rupa depan, dia sedang lawan Shelter Drake. See. This is the bay. This is the kita dapat kali ni dengan winder putih. Adakah smooth? That's pretty good. Smooth. Okay, nice. Okay, ni kita simpan dulu sebab dia tak diperlukan. Sebab plastiknya sangat senang dikoyak. Okay. Okay, so jom kita tengok. Inilah part yang di dalam. So, claim saya suka dia sebab dia buat plastik macam ni. Senang buka. Tak macam brand Takara-Tomy. Senang buka. Okay, so inilah dia. Kita ada wheel wave daripada CXB. Kita ada pause pause muka marah. And then kita ada Ratchet. Saya percaya ni 580. Apa ni? 560. Dia patut apa? 580. Tapi dia bagi 560. So tak ada SP apa. Dan bit dia bagi ialah Everlade. Okey, rupa sebiji tapi bukan dia. Okey, rupa sebiji tapi bukan dia. Dia Everlade tu dia ada macam extra part, dia sengit sikit kat bawah ni. Yang ni dia semua sama. Dia patut ada macam extra part. Dia macam, kau tahu tak bila besi macam tu, macam tu kat bahagian bawah dia. Okey, so inilah dia punya bay, dia punya blade. Jenis defense type So inilah rupa dia, besi dia seperti biasa. Campuran-campuran something. Tapi ni saya takkan buat battle lah, mungkin saya akan buat jual. Kan? Kita tulis yang tu ialah Takara-Tomy. Tak boleh taklah tulis price bay senang. Price bay, dia orang beli lah, belilah. Kita tak scam, kita bagi tahu ini ialah price bay. Itu bukan scam. Okay, saya ingat nak buka saya nak buat perniagaan kat sini, menjual Beyblade ni. Dan Beyblade Takara-Tomy nampaknya agak terhad untuk dapatkan. Susah ke sini. Sini mall pun ada Keluang, Batu Pahat. Jauh, sangat jauh. McD jauh, KFC dekat lah. Pizza Hut pun tak pasti ada kat mana. Lepas tu saya nampak Lotus kat mana dah, jauh tak. Sini lah pusingan dia. Dan aku pusing macam ni. Oh, adakah dia macam gear ball apa ball, free ball daripada Wolf tu saya tak jumpa lagi. Yang saya jumpa BB ni lah. Lepas tu nanti akan datang ada daripada CYF Toys apa benda tu. Yang tu dia lain brand, lain dia punya produk guys. Walaupun produk ni ialah cetak rompak. Kiranya dia ciplak Takara-Tomy punya. Tapi kadang-kadang dia bagi improvement pada setiap part. Macam ni boleh free spin Kalau tak kita akan dengar bunyi tak kan. Ini dia macam free spin guys. Dia macam free ball punya. Saya tak tahu nak kata macam mana. Okay, kalau Takara-Tomy pula guys. Okay, contoh tu lah saya ambil satu bay Takara-Tomy. Kalau kita pusing macam ni, kita akan dengar bunyi tak? Dengar bunyi tak? Nampak? Dia nak pusing pun dia macam sangkut-sangkut. Yang ni free ball macam Ghost Wheel di video sebelum ni. Nampak? Kita ada macam dia attack. Kalau dia belai attack dia spin. Dia macam
Wow, that's pretty good. So itu dia guys, untuk review pada malam ini. Sekarang dah malam, jadi kita sambung esok untuk video seterusnya. Okay, inilah rupa dia. Ni dia patut dia macam ni tau, nampak tak? Jadi kalau kau tengok dari sisi kan, dari sisi dengan ni tak sama Dia patut dia macam lebih sikit ni. Dia macam bawah ni dia petak, dia macam L tu. Tapi ni bukan L shape. Ini yang biasa. Tapi dia ada free spin. That's pretty good. Nanti the test spin dia. Okay, kita jumpa lagi guys di next video. Bye bye. Jangan lupa subscribe tau. Nanti kita akan review lagi barang-barang ni. Cuma kena standby ni lah, ya. Kalau doakan saya dapat kerja, boleh beli lebih banyak lagi. Nanti saya bawa balik ke Selangor. Pergi, bye bye.